Tahukah anda, satu batu bata dari anda mungkin menjadi satu mahligai untuk anda di syurga. Jadi, marilah menjadi sebahagian daripada kelebihan ini. Tuan-tuan, kita berada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Yang mana pada 10 malam terakhir ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat suka untuk berjaga malam, menghidupkan malam-malam tersebut kerana padanya tersimpan satu malam, iaitu malam Al-Qadar. Yang mana malam orang yang buat ibadat pada malam tersebut akan mendapat ganjaran pahala seumpama beribadah selama 1000 bulan. Bayangkan ibadat kita yang kecil kita lakukan pada malam Al-Qadar, kita akan mendapat ganjaran pahala yang lebih daripada 83 tahun. Tuan-tuan, di Pondok Rodatul Muhammadi sekarang ini ada bangunan yang sedang terbengkalai, iaitu pembinaan Pondok Warga Emas. Ianya terbengkalai kerana kesuntukan sumber keuangan untuk kita beli barang dan juga bayar upah tukar. Tuan-tuan, marilah kita guna kesempatan malam Al-Qadar ini, 10 akhir Ramadan ini. Andai kata hari ini adalah malam Al-Qadar, kita menyumbang, kita mendapat kebajikan seumpama 83 tahun. Jangan kita sia-siakan Ramadan ini. Jangan kita sia-siakan 10 akhir Ramadan ini. Jom bantu kami tekan Learn More di bawah ini.